Assalamualaikum. Okey, untuk pembeli rumah yang dah commit loan, so anda kena pastikan ada satu perlindungan yang khusus untuk sakit kritikal. Sebab MRTT yang ada dalam pembiayaan hartanah tak cover sakit kritikal. Jadi dalam tempoh kita nak membayar balik pinjaman rumah 30 tahun, 35 tahun, tempoh yang sangat panjang tu, kita kena sediakan duit pampasan. Kalau tiba-tiba one day kita terkena apa-apa jenis sakit kritikal, antaranya ada 50 jenis yang dilindungi untuk plan ni. Jadi ketika tu kita ada duit lah, walaupun dah tak boleh bekerja, duit pampasan ni lah yang boleh ganti gaji kita untuk teruskan bayar balik rumah. Kita tak nak beli rumah tapi bila tiba-tiba sakit je, tak boleh bekerja, rumah tak boleh bayar, kena lelong. Risiko rumah lelong tu kalau boleh kita elak daripada awal. Jadi kalau anda tengok dekat sini, ada banyaklah jenis yang dilindungi. Contohnya demensia teruk, sindrom apali, pekak, kegagalan buah pinggang, HIV melalui transfusi darah, hilang keupayaan bertutur, trauma, kegagalan hati tahap akhir, penyakit paru-paru tahap akhir, kelecuran tahap ketiga, angioplasti, kanser, pembedahan pintasan arteri koronari, serangan jantung dan juga penyakit arteri koronari serius. Dia typo kat situ. Berapa pampasan yang boleh anda dapat, anda boleh pilih lah. Okey, contoh kes ni, Encik Rudi ni umur dia tarikh lahir akan datang 40 tahun, dia tidak merokok dan kelas pekerjaan dia 2 sebab dia technician IT. Setiap maklumat ni akan memberi kesan kepada caruman bulanan. Umur, merokok ke tak, jenis pekerjaan, dan plan ni dia cover kita sampai umur 80 tahun. Untuk kes Cik Rudi ni ada 3 pilihan yang dia boleh pilih. Sama ada dia nak pilih simpanan plan A, dia menyimpan sebulan RM163.70, dia akan dapat pampasan RM100,000 cash untuk sakit kritikal dan manfaat ICU RM20,000. Sekiranya sebelum umur dia 80, kalau dia kena diagnose antara 50 jenis penyakit kritikal tadi, dia dapat cash pampasan RM100,000. Kalau tak diuji sakit kritikal, Encik Rudi sihat, umur panjang, Alhamdulillah, sampai umur 80 tahun, dia akan dapat balik nilai matang yang sangat banyak, lebih daripada yang dia mencarum. Setiap tahun ada saving value yang akan meningkat. Jadi kalau umur 80 ataupun umur 70 lah, umur 70 dia dah habis bayar rumah contohnya, dia boleh keluarkan saving value yang ada ketika tu RM56,999. Kalau dia nak keluarkan sampai umur 80, so dapat lebih lagi lah sebab dia ada manfaat matang pada tempoh umur 80 tu. So tak rugi pun kita menyimpan, dalam masa yang sama kita ada perlindungan sakit kritikal. Kalau kita hanya menyimpan dalam saving account, tiba-tiba dah tak boleh bekerja disebabkan sakit, so kita dah tak ada duit dah. Takat tu je simpanan yang kita ada. Tapi untuk plan ni, kita dah standby dah RM100,000 cash. Kalau Encik Rudi nak menyimpan sebulan RM163.70. Kalau Cik Rudi nak ambil lebih sikit pampasan sakit kritikal, RM150,000 dia nak ambil untuk sakit kritikal, so dia boleh simpanan bulanan dia RM245.50. Setiap orang caruman ni tak sama, dan saving value dia pun akan tinggi lah, lebih tinggi daripada plan A tadi sebab simpanan bulanan dia lebih tinggi, so saving value dia pun akan jadi lebih tinggi. Atau untuk plan C dia nak ambil RM200,000 pampasan sakit kritikal, so dia perlu menyimpan sebulan RM327.35. So kalau Cik Rudi simpan sendiri RM300 sebulan, darab 30 tahun sampai umur 70 contohnya kan, sampai rumah tu dah nak habis bayar tu 30 tahun dia menyimpan, so dia baru dapat simpanan RM108. Itu kalau sempat menyimpan 30 tahun lah. Kalau sempat menyimpan 5 tahun je, 10 tahun je, berapa je yang dia dapat? RM36,000 je simpanan yang dia ada. Adakah cukup RM36,000 ni nak bayar balik rumah sepanjang tempoh pembiayaan tu? Memang tak cukup lah jawapan dia, sebab banyak lagi kos perbelanjaan sara hidup lain yang kita nak kena tanggung kan. Tapi yang ni 327 dia dah dapat RM200,000 pampasan sakit kritikal. Once dia dah mencarum 327 ni, polisi dah lulus sahaja,
setahun 2 tahun selepas tu, lepas pada tempoh menunggu yang ditetapkan ni, dia dah dapat perlindungan pampasan 200,000 tadi. Sakit berduit, tak sakit pun berduit. Dalam tempoh menyimpan tiba-tiba sakit dapat duit pampasan. Tapi kalau tak sakit, kita dapat balik nilai matang yang lebih tinggi. Ada juga pilihan yang anda boleh buat. Kalau anda tak nak ambil yang plan sakit kritikal ni, anda boleh ambil plan hibah takaful. Ambil plan hibah takaful yang contoh plan yang premium. Contohnya Cik Rudy, dia ambil hibah takaful 250,000 dan dia attach sekali sakit kritikal dalam hibah dia 100,000. Pun boleh juga. Caruman dia, kalau dia ambil plan hibah RM254.05. Cuma plan hibah takaful ni saving value dia tak setinggi plan yang sakit kritikal ni. Plan sakit kritikal dia keuntungan dia dekat saving value dengan pampasan sakit kritikal. Tapi dalam plan hibah takaful ni caruman dia rendah, namun kita dapat sekali pampasan kematian, cacat kekal. Kemudian kalau meninggal di Mekah atau Madinah ketika menunaikan haji dan umrah, pampasan jadi double. So dia ada kelebihan-kelebihan ni lah yang waris boleh guna. Kalau meninggal, waris boleh guna untuk settlekan hutang-hutang lain juga. Tu ada dua pilihan sebenarnya kepada pembeli rumah, supaya rumah yang kita beli selamat daripada apa-apa risiko, terutamanya risiko lelong bila dah tak boleh bekerja disebabkan sakit.